Resepi ikan bawal sweet sour yang mudah dan memikat selera, confirm tak cukup seko. Mula-mula kita goreng ikan bawal yang telah kita gaul bersama serbuk kunyit dan garam. Nak bagi ikan ni rangup senang je, pastikan minyak betul-betul panas sebelum kita masukkan ikan. Gorenglah sampai garing, kemudian kita boleh angkat dan ketepikan. Untuk kuah pula, kita tumis bawang putih, halia dan bawang besar sampai naik bau dan sedikit layu. Bila dah layu, boleh masukkan cili kisar. Masak sampai pecah minyak, barulah kuah kita nanti rasa lagi padu. Lepas tu, kita masukkan sos tomato dan gaul sebati. Tuangkan sedikit air untuk dijadikan kuah. Kalau nak kuah lebih, masuklah air lebih sikit. Kemudian boleh masukkan nanas, tomato cherry dan cili padi merah dan hijau. Gabungan ni yang buat rasa sweet sour tu seimbang. Akhir sekali, perasakan dengan garam dan serbuk perasa. Masak sampai kuah sedikit pekat dan berkilat. Tuangkan kuah di atas ikan bawal yang garing tadi. Bau dia pun dah cukup buat perut kita berbunyi. Okey, dah siap ikan bawal sweet sour kita. Memang ngam makan dengan nasi putih panas berasap. Lengkap satu pinggan dengan rasa masam, manis dan pedas. Jangan lupa tonton live memasak kami setiap Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.